Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1. Jadi pada hari ini kami akan buat eksperimen mengenai minat panas air terhadap bisnis. Baiklah, tujuan eksperimen ini adalah untuk mengkaji hubungan antara air dengan perubahan saiz bisnis. Jadi hipotesis awal yang kami dapati adalah sebelum kita tampak masa rendaman bisnis adalah air semakin bertambah saiz bisnis. Material dan apparatus yang digunakan dalam eksperimen ini ialah beaker, cooler, water, resin, tisu, stopwatch dan glove. Seterusnya, formula buat manipulasi bagi eksperimen ini ialah masa yang diambil oleh kismis apabila direndam dalam air. Formula apa berat balas dalam eksperimen ini adalah saiz perubahan saiz yang digunakan terhadap kismis dan formula apa fix. Sedangkan eksperimen ini ialah jenis kismis yang digunakan. Okey, jadi mari kita mulakan eksperimen. Okey, jadi di sini kami gunakan 3 saiz kismis yang berbeza, iaitu kecil, sederhana dan panjang dan besar. Okey, jadi kita akan ukur dulu. Okey, kismis 1 kami gelarkannya sebagai A. Kismis B. Satu poin 6 2.4. Jadi ini adalah saiz isi sebelum dia rendam. Seterusnya rendam dalam air selama 30 ke 45 minit. Jadi kami pilih untuk buat selama 30 minit. Setuju? Setuju. 30 minit. Satu, dua, tiga. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, sekarang kita mula dengan kismis tu, iaitu kismis Bagi yang menjadi main. kembali. So kita keluar. V. Tak ada faham.
kismis A, kita tengok perubahan dia. Satu poin empat. Kismis B, Satu poin tujuh. 1.8. Kismis C, Patutnya tadi kita kena tadi. 2.2. 2.0. 2.2. 2.7? 2.7. 2.7 kan? Ah, 2.7. 2.7. 2.7. Okay. So, bagi kismis A, perubahan sebelum dan selepas sebanyak 0.01. Betul. Sama juga dengan kismis B, sebelum 1.7, lepas 1.8. Dan kismis C 0.3. Okay, itu satu. Okay, dari Berjaya.